Tak cakap dulu. Okey, ni pokok jering. Pokok ni tak tahu dah. Dia boleh tumbuh sendiri pula. Oh, ni dari dah besar ni. dari sebelum dah boleh dibuahkan sebenarnya. Tapi dia mengganggu pertumbuhan belah sana, dia berat belah sini. Sekarang kita nak bagi dia merendang, kita nak buang belah atas. Lagi dia rendang lah. Tengok macam mana dia punya pergerakan. Dia boleh pergi. Kita kena kerat belah atas ni. Jadi saya nak naik lah, naik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai jatuh. Yang penting jangan sampai jatuh. Okey. Sebab kita ada satu batang lagi pokok jering. Biar jering satu batang pun dah banyak buah dia kalau dia menjadi. Kat bawah sana ada satu pokok lagi. Mana? Bawah sana? Bawah sana ada satu pokok lagi. Kita nak tebang sini. Jadi di sini. Bagi dia tumbang. Dia tak nak jering pokok tinggi sangat. Nanti buat apa kita panjat sampai ke atas tinggi-tinggi. Kalau kita boleh apa? Kita nama boleh pun tangkai jering. So, kita tebang sini ni. Kita boleh kontrol. Sini ya, sini. Kita boleh tebangnya tu. Yang tu dengan belakang abang tu. Sini kan kerat. Sini ya. Keratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni dah ada dah yang rimbun tepi ni. Ait ni. Ini kan lawan tuan lah. Kita undur belakang sikit. Macam semelih je. Jaga. Duduk sana sikit. Inilah. Ni pokok nangka. 3 tahun setengah pokok nangka. Jaga-jaga rumah dah. Okey. Gergaji ni pun kecil je. Gergaji tu tumpul bang, kata netizen. Gergaji ni dah baru beli lah. Dah tajam ni. Tinggal lagi. Pendek sangat. Tadi bersihkan tebu sikit. Tebu pun tak subur kat ni. Nak kena berbaja. Bersih dia gemuk sikit. Tebu hitam. Kita bakar. Tak ada lagi. Jaga. Kan dia pauk kita pula. Dah timbang. Okey, terang dah situ. Kita kena beringat juga kan dia bantai kita balik. Tak jatuh. Tumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah situ pula. Sebab nangka ni dah terlindung. Tak boleh. Nanti dia tak nak buah. Semangat, semangat. Ui. Okey. Pakai parang je. Bawah. Ni tak ada tempat. Yang tu biarkan. Dahan tu jangan usik. Biarkan. Dia nak naik. Pegang. Aduh. Tomen lah. Ya, dia berusaha untuk memotong dahan. Dahan jering. Ni bukan tangkai jering je tau. Ni dahan jering. Semangat, jaga kaki. Jangan sampai jatuh. Sikit lagi. Sikit lagi patah. Sikit lagi. Sebab gaji dia comel lah. Nyamuk banyak. Okey, dah. Dah nak jatuh, dah nak jatuh. Jaga awak jangan pegang atas tu. Takut awak jatuh sekali ikut dahan tu. Sikit lagi. Tangan kiri tak ada ni. Tak ada power. Lain ada punya tenaga ni. Sikit lagi. Dah saya buka dah tu. Semangat. Sikit lagi. Okey. Sikit lagi. Okey dah. Lagi. Bahaya ni. Gaji lagi. Okey, jatuh. Okey dah. Jatuh dah.
Korban 2 pokok pisang. Ada pisang. Oi, Okey, pisang dah jatuh. Dah terang. Okey. Okey, dah terang. Okey, bye. terang Turun. sini.